Elon Musk minta apa? Dia nak 1 trilion. Macam minta RM1 tu. Tapi 75% dari pemegang saham lulus nak bagi 1 trilion dekat Elon Musk. Dengan syarat lah. Dia tahu Elon Musk ni tak ambil gaji. So dia pun bagi syarat. Kalau hang hit KPI ni, kami nak bagi 1 trilion. Dalam tempoh 10 tahun, kita buat pecahan. So Elon Musk pun happy. Dia kata okay, bagilah challenge. KPI apa? Dia nak tolong deliver. So pemegang saham ramai-ramai dia pun minta, dia pun nak 20 juta kereta Tesla terjual. Yang kedua, separuh dari jualan kereta tu kena subscribe yang self-driving. And then you kena jual 1 juta robo taxi. Yang kereta self-driving tu, kira hang boleh order dekat app, kereta tu boleh sampai, tak ada manusia, hang boleh duduk, bayar $5, dia pergi hantar hang. Yang keempat, dia kata kena jual 1 juta robot Tesla. Masih sampai sekarang tak faham lah robot tu boleh buat apa kan. So boleh nampak dia just macam manusia, boleh jalan sini, jalan sana. Mungkin robot tu akan mengganti pembantu rumah. So ni 4 benda KPI yang mereka bagi kat Elon Musk dalam 10 tahun, dan mereka buat cara timeline, milestone. Dia kata hit pertama kami bagi 2 bilion, hit lagi kami bagi sampai 1 trilion. Bila Elon Musk hit benda ni, dialah akan jadi orang pertama dalam dunia ada duit net worth $1 trilion.